Hari tu kami pergi Jalan Langkawi sehari saja. Jadi kami pun cari penginapan yang paling murah sekali dan kami jumpa Bulat Cottage. Bulat Cottage ada dua jenis bilik, double dan triple. Ini kami tidur bilik triple. Bagi kami bilik dia besar, selesa dan dekat dengan tempat makan. Bilik ni dekat dengan food truck dekat Cenang. Jadi senanglah hampa nak cari tempat makan. Bilik ayak dia pun besar, selesa dan ada water heater sekali. Harga bajet tapi semua lengkap. Cuba tengok keluasan bilik ni. Besar kan? Siap boleh lari-lari lagi. Benda-benda basic macam ayak, water heater, coffee mix, TV, peti ais. Kira lengkap lah. Tahu tak harga dia berapa? RM90 sahaja. Tapi kami rasa kalau hari biasa hampa boleh dapat dalam 60 ke 70 kot. Parking pun luar, boleh masuk 2 biji kereta. Paling best dengan harga macam ni, hampa duduk dekat Cenang tau. Hampa masih dekat dalam pekan Cenang. Kalau hampa nak pergi ke laut pun, hampa kena jalan kaki sikit lah. Tapi hampa sangat dekat dengan Underwater World. Jalan kaki pun dah sampai. Dan dekat sini suasana dia macam agak bising sikit lah sebab dia dekat dengan jalan raya. Kalau macam kami suka sebab tak sunyi sangat. Jadi kalau hampa nak cari penginapan bajet, hampa boleh cari Bulat Cottage dekat Cenang.